Dia apa yang DAP kontrol di istana. Tak pernah dengar pun di istana. Sebab istana dia ditadbirkan oleh pihak istana saja. DAP tak pernah masuk, tak pernah. Lagi satu dia takutkan orang Melayu, kalau harapan menang Melayu hilang. Macam mana pula Melayu hilang lah. Dalam perlembagaan kita, mana ada orang bukan Melayu, ada mesti orang Islam yang bangsa Melayu yang akan jadi sama ada menteri besar ataupun Perdana Menteri. Itu pun dah nampak sangat dah dia mempermain-mainkan kan benda ni. Tu mungkin dia dah tahu, dia saja lagi nak apa kan. Sejak dia dah dua penggal betul-betul dia meminta, mana ada apa ni macam hilang Melayu tu, Melayu terancam Melayu terancam Islam kan? terancam, Islam terancam lah apa semua, tak ada. Masjid lagi banyak dibuat, bertambah, lepas tu untuk agama ditambah lagi, apa ndak. Habis DAP mana ada komplain apa semua.